Hai. Assalamualaikum dan Assalamualaikum Madani. Kami dari pasukan Rimba Rangers Junior akan menyediakan makanan rimba yang sihat. Antara menunya adalah nasi putih, ayam pangsuh, ulam-ulaman, buah-buahan dan air kelapa yang segar. Wah, sedapnya. Jom kawan-kawan cari kayu api. Jom! Langkah pertama, kami mencari kayu api di hutan. Kami mencari kayu api yang berbentuk Y. Potong kayu api tersebut menggunakan parang mengikut saiz yang sesuai. Pacakkan kayu tersebut mengikut ketinggian yang sesuai. Pastikan ia stabil dan kukuh. Kemudian, kami himpunkan daun-daun kering untuk menghidupkan api. Bahan-bahan untuk membuat ayam pangsuh ialah ayam, bunga kantan, umbut kantan, pucuk ubi, serai, cili, sedikit bawang merah, lengkuas, sedikit halia dan bawang putih. Sekarang, kami akan memotong bahan-bahan untuk ayam pangsuh dan memasukkannya ke dalam buluh. Sebelum memasukkan beras dan bahan ayam pangsuh, kami menggulung daun pisang dan masukkan ke dalam buluh. Kami juga meletakkan beras dan air ke dalam buluh untuk memasak nasi. Okey. Selepas siap proses memasak, kami menghidangkan nasi putih dan ayam pangsuh di atas daun pisang. Daun tu ambil letak tepi. Sekali. Bersedur buka daun dia. Buluh tak belakang dalam. Inilah hasil hidangan kumpulan kami. Nasi putih dan juga ayam pangsuh. Proses terakhir, kami menyusun dan menghias hidangan kami dengan ulam-ulaman, buah-buahan tempatan dan air kelapa yang segar. Hidangan ini berkhasiat kerana menggunakan bahan semula jadi yang baik untuk kesihatan. Selain itu, murid dapat belajar bekerja dalam kumpulan seperti berkongsi tugas, saling membantu dan bekerjasama. Nilai murni seperti tanggungjawab dan hormat juga dapat dipupuk. Semoga program ini dapat memberi manfaat dan kenangan indah kepada kami semua. Bye!